Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nobatisha binti Zulkifli dari Wartawan TV PSS SMK Sri Kurau. Pada tanggal 15 Mei 2025, sekolah kami telah mengadakan program sambutan Hari Belia Negara. Marilah kita saksikan perjalanan program ini bersama-sama. Semangat cita dan mimpi melangkah cepat, langkah bersama menuju puncak generasi muda penuh sinar kilat. Bangkitlah belia bintang bercahaya, jiwa membara tak kenal lelahnya. Di bawah langit impian terbuka, hari belia kita semua juara. Tidak hidup di usaha, tiada halangan yang mampu mematah hati. Yang kuat tantangan yang tegap, menulis cerita yang penuh hebat. Dengan degup jiwa yang membara, setiap langkah menuju ke surga. Satu suara, satu rasa menyala. Hari belia, ini masa kita. Bangkitlah belia bintang bercahaya, jiwa membara. Hari ini kita menyambut Hari Belia Negara sebagai penghargaan kepada golongan belia yang menjadi tunjang kemajuan dan kekuatan negara. Sambutan ini bertujuan mengiktiraf peranan aktif belia dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sukan dan kepimpinan, serta menyemarakkan semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Semoga apabila majlis ini dijalankan, murid-murid dapat memupuk sifat cinta akan negara dan akan menjadi tunjang negara pada masa yang akan mendatang. Saya juga ingin berterima kasih kepada kru-kru TV PSS yang bertugas pada hari ini. Adik Fauzan sebagai pengarah, Hanis dan Syawina sebagai kameraman. Sekian saja daripada saya, Nobatisha, Wartawan TV PSS SMK Sri Kurau.